Assalamualaikum. Today hari Selasa. Hari ni pagi ni kita datang ke kebun. Setelah sekian lama minggu ni 2 kali dah kita datang kebun. So nak mencerahkan kawasan sebab kita tengok kawasan kat belakang tu pun dah cerah disebabkan kemarau. So hari ni kita nak bersih pokok ni. Pokok sawit sebab tergendala. Kita bersihkan lah yang ni. Ni sebabnya pokok menjala antaranya pokok menjala. Can see that one. Pokok menjala ni susah tau guys, sebab dia kalau dah panjang dia menjala, dia nak ni dibelit. Okay, so stay tune. Ni you know what, ni menjala, pokok yang menjala ni yang susah sikit ni. This one, dia melekat, so kita kena buang. Kita nak kena guna parang yang tajam. Ni parang ni tajam juga, kena guna kederat. You see, but it's okay kalau dah panas ni dia akan ranak. Macam tu dia akan. Pokok ni besar sebab dah berbaju kan. Cuma buah dia tak tengok ni. Buah dia. Sebab ni dia lindungi pokok-pokok. Dah selesai bersihkan. So nanti kita akan letak baja. Okay. Pokok ni dah tinggi no. Tapi dia punya, you see, kalau zoom sikit, dia punya punya pokok buah tu, orang panggil apa kalau kelapa sawit ni, female dengan male macam mana? Nantilah I terang kat you all, tapi I tak tahulah. Dia punya male dengan female dia akan jadi apa, anak pucuk. Untuk dikeluarkan buah tu kena ada apa, persenyawaan antara lelaki dengan perempuan macam tu kan, macam manusia lah. Ni kalau pokok dia jenis lain pula. I tak mendalami lagi. Nanti I buat research sikit pasal tu, I cerita kat you all. So kat sini kebun, you see, cerah kan, alhamdulillah. Ada serai situ, ada pisang ni, tak tahulah kenapa. I rasa sebab lembu, sebab tadi lembu berlambak berselepah. So tunggu kita tengok belah ni pula, kehijauan dia lain macam kan. Pokok besar, pokok dah naik besar. So I nak jalan-jalan hari ni sebab dah panas dah pukul berapa dah, pukul 9 lebih dah panas, dekat pukul 10. Tengok pokok-pokok limau mak I dah naik dah, alhamdulillah. Dia tak matilah. Pokok limau perut ni, limau. So terbaris. Pokok kelapa, pokok serai. Tapi kelapa sawit ni terbantuk sikit sebab hati dia terendam dengan air kan. Pokok tebu ada, pokok jambu matam I bagi hari tu. Si pokok pisang lagi. Belah tu semak yang manjang punya, tak dibersihkan lagi sebab tuan dia tak datang. Kita alhamdulillah lah, sebab kemarau ni pokok-pokok mati. Ni pokok tak silap pokok ulang raja. Mak pisang tu lembu makan ni. Ni daun apa tu? Pokok limau. Pokok limau. Pokok terung. Alhamdulillah. So kita nak berteduh. Panas cengeng. Inilah I cakap. Sawit dia kan, dia nak keluar lah. Tengok ni, dia ada mata-mata tu. Tapi itulah, tak pergi kursus tengok kat ChatGPT je apa yang tajam. Iklan sebentar. Pokok apa I tak tahu. Ni pokok ni mati, pokok petai. Pokok terung ada lagi, alhamdulillah. Pokok terung.
Mak ai tanam pokok tepung. Serai yang ai tanam hari tu pupus, ya Allah. Ada 2-3 ni je. Sebab serai tak elok tanam. Dia naik masa ai tanam tu. Dia naik sebab waktu tu tak kemarau lagi. Ni dia kemarau, dia naik macam ni je lah. Tengok sebaris. Alhamdulillah dia naik jugalah. Pokok-pokok serai sebaris. Lawa kalau kita tanam serai ni. Bau baja Pak Long. Ni pokok nenah. Adalah 2 hati. Pokok kunyit tu dah mampus dah guys. Dah mampus. Ni yang tanam hari tu. Dah mampus sebab kemarau. Sama juga pokok pisang ni lembu. Sama kat plastik ni. Lembu. Apa dia pun nak makan juga kan. Oh, semut now. Ini belah panjang. Semut. Alhamdulillah mak ai buah bajau. Tengok dia buah pokok. Kita tengok pokok serai. Mak ai alhamdulillah lah dikurniakan. Dia sembok. Patut bau. Tengok pokok serai dah naik dah. Esok nanti nak kena bawa main racun sebab kita nak buka situ. Okay. Oh, alhamdulillah pisang. Pisang ni guys. Kita lupa nak bawa plastik. Alhamdulillah. Setelah sekian lama kita tak main. Sebab puasa kan. Panas cengeng. Tak main hari gila. So dah lepas puasa ni kita main tengok. Hari tu mak ai datangan bapa ai. Ni kita ai datangan dia. Apa nak dibuat? Okay. Ni pokok ni nak cakap dia ketegak. Dia kalau muda means that mula-mula dia baru nak tumbuh like that. Kan? Dia senang nak cabut. Bila mai dah besar, dia akan jadi ranting yang macam ni. Susah. Dia jadi kerah. Dia macam dia jadi ketegak lah nak abang awang Kedah abang kan. Dia ketegak lah. Tu dia naik ke tepi-tepi tu. Sebelum dia naik besar lagi macam orang sebelah, baik kita kena buang racun dulu. Okay. Kita ada waktu juga nak buang racun tu. Sebab ikut cuaca sekarang terlampau panas kan. Macam Malaysia, I tanya ChatGPT, waktu yang sesuai yang buang racun ni dalam abang panggil apa? Dalam pukul 7 pagi hingga 9 pagi je. Tapi sekarang I tak beracun lah. Hari ni I sebab buat, kita datang dengan tujuan nak buat satu benda je. Kita buat satu benda je. Kita tak boleh paksa-paksa. Okay? Kalau kita paksa tak jadi kerja kita. Macam malam ni kita nak buat apa esok. Kita kena target apa yang kita nak buat. Okay? Itu je kita nak cerita hari ni. Jumpa lagi next episode. Bye.